Kembali lagi. Assalamualaikum geng. Welcome to my YouTube channel Saan A-10. Untuk korang yang belum subscribe lagi, sila tekan butang subscribe di bawah. Support member Okay, untuk episod kali ni, korang tengok orang lain host kan. Host sebelum kita, Hamzah, dia cuti lah untuk 1 minggu. Jadi saya lah yang akan menggantikan Hamzah. Jadi kalau kita tengok episod-episod sebelum ni, ada tiga cerita. Cerita yang berlainan lah. Ada pasal kilang, ada pasal pengalaman pengamal perubatan Islam, kemudian ada yang student daripada UKM. Jadi untuk episod kali ni kita jemput seorang lagi staff lah kan. So kita jemput Nuruddin Mahmud. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih jemput saya masuk dalam channel ni. Memang saya dah tunggu-tunggu pun nak ceritakan pengalaman saya. Ni daripada mana tadi? Ini baru habis urusan lah tadi. Baru habis urusan. Okey, baru habis kerja datang sini lah. Ya. Okay. Jadi macam mana? Dah standby ke? Ada cerita-cerita dengar ada banyak juga cerita dekat office, dekat tempat kerja ni. Ada. Ada. Okey, terus semangat Ya, semangat. Okey. Jadi macam mana? Kita nak teruskan cerita ke? Boleh kita Okey, cerita macam mana ni? Okey. Kita punya cerita ni macam mana saya cerita situasi saya semasa OT. OT. Jadi untuk pengetahuan korang, kita macam episod pertama itu, saya OT dekat bawah kan. Kali ni OT dekat atas. Jadi kata dia OT kita duduk bawah, tapi sebenarnya dekat atas pun ada juga yang OT sebenarnya. Jadi inilah cerita yang kita nak bawa kan. Okey, baik, teruskan. Okey, boleh cerita. Okey, cerita ni sebenarnya bermula awal-awal saya masuk kerja lah. Bila saya masuk kerja ni, macam biasalah awal-awal ni kita semangat sikit. Kita buat kerja lebih sikit. Kerja dah berapa tahun? Kerja nak dekat 3-4 tahun juga lah. 3-4 tahun, okey. 3-4 tahun So banyaklah ceritanya. Okey, so tapi ni awal-awal saya masuk sini dulu. Masa tu semangat lagi. Sekarang ni 5.30 tu dah gatal-gatal nak balik dah. Dulu ni 5.30 tu bau enjin tu dah baru start panas. So tak boleh balik lagi masa tu. Okay, semangat kerja ke semangat apa ni? Semangat kerja. Ada peneman ni. Okey. Itu yang saya nak ceritakan. Okey. Peneman dari mana tu? Okey. Baik. Boleh teruskan. Okey, baik. Jadinya bila kita start kerja ni, selalunya lepas 5.30 tu kita akan cool down dulu. Saya akan rehat. Kayaknya 5.30 habis. Pukul 6 suku, 6.30 baru saya start kerja yang seterusnya. Kita kira naik depan. So kerja seterus tu maksudnya OT lah? Masa tu OT lah. Kita OT lah. Okay. Jadinya macam biasalah kita OT siang ni tak ada masalah sebab ramai orang. Kau pun cerah, hari luar pun cerah, hari nak takut apa kan. Okay, menjelang maghrib pun tak ada masalah juga. Selalu ada kelas-kelas. Ada orang, masih ada orang lagi. Start pukul 8, orang akan start balik. Balik. Biasanya yang saya selalu buat, saya OT sampai pukul 10, 10.30. Tak ada masalah lah. Lama. OT boleh lama OT boleh lama. Sebabnya kerja saya ni, sebab saya buat seorang. Okay. So double load lah. So boleh OT lama sikit. Biasanya sampai 10.30 ni, saya nak cakap sebenarnya ada kawan lah. Ada dalam 2 orang lah. So biasa kerja tu kerja macam mana tu? Kerja banyaknya saya kerja ni IT lah. Barang-barang IT lah. So pakai IT lah. Pakai IT, pakai ekonomi lah. Korang lah. Dulu pakai IT, sekarang dah pakai ekonomi pula. Okay. Jadinya bila kita berdua tu, bertiga tu tak adalah. Aku kan kawan-kawan lelaki pun kan. Betul. Okay, so sampai 10.30. Okay, ada satu masa tu, selalu saya plan, saya punya bila saya nak OT saya akan longgokkan kerja saya untuk sesuai sampai ke 10.30 tu. Okay, jadi ceritanya hari tu, macam mana hari tu diorang boleh pula ada plan lepas maghrib, emergency lah. So diorang pun kata lah baru pukul 8 maghrib apa dah makan, cakap tak apa diorang nak kena balik. So OT tu berapa orang? 2 orang? 3 orang? So sepatutnya malam tu 3 orang. Malam tu 3 orang lah sepatutnya. Okay. So 2 orang ni ada emergency. So pukul 8 diorang dah balik. So tinggal saya seorang lah. Dia kata bye-bye. Saya pun tak ada masalah. Okay. Sebab tak pernah kena apa-apa pun kan. Okay, jadinya saya pun kata bye-bye. Okay, tak apa. Saya teruskan lagi 8. Start pukul 8, 8.30 isyak. Macam biasa isyak apa semua. 9. Saya kata okay dah habis solat isyak. Teruskan lagi sikit. Okay. Kita kerja nak siap dah. Kerja dah nak siap.
adalah dalam 20% lagi nak siap lah. So rugi nak balik. Betul. Takkan nak tutup je laptop. Cukupkan jam lah. Cukupkan jam. Lepas tu saya pun start masuk balik office. Okay, office ni cakap, office saya ni panjang. Panjang. So kita duduk menghadap. Sini, ni staff menghadap staff. Tu sini meja meeting panjang. Okay. Panjang yang tu. So office saya ni ada meja staff dan meja mesyuarat, meja meeting. Dia panjang, meja kayu panjang. Okay, so start pukul 9. Pukul 9 saya pun masuk pejabat saya sorang-sorang. Lepas tu apa saya nak buat? Biasalah kita guna taktik kita, kalau naik motor kita tundukkan side mirror. Kalau buat kerja seorang kita pasang lagu buat. Ya, betul. Okay. Untuk pecahkan kesunyian lah. Saya pasang lagu rancak. Lagu apa tu? Lagu rancak-rancak lah. Macam Rancak-rancak. Piramli Mendayu-dayu, Siti Nurhaliza. Walaupun tak seram, saya tak pasang. Okay. Saya pasang yang susah sikit orang nak itu, saya pasang lagu Korea, lagu Cina, lagu India pun saya pasang juga. Biar susah nak dengar mendayu-dayu tu sebab dia rancak kan. Betul. Okay. So dalam 9.30 macam tu. Okay. Jadinya saya punya pejabat ni boleh berhubung dengan pejabat sebelah. Ada pintu lah. Ada pintu. Okay. Dia pintu utama dekat depan sekali lah, dekat meja staff tu. Meja ujung kayu sana tu, agak sebelah tu ada pintu menghubung dengan bilik sebelah. Boleh akses ke bilik sebelah. Boleh akses ke bilik sebelah. Lebih 9.30 tu, saya duduk layan. Saya pun nak extend lah, kata dia 9.30 tak ada apa kan, steady lah kan. Macam tak takut apa, masa tu dah tercakap tak takut apa. Sekali dengar bunyi. Ni dekat pintu belakang sekali. Pintu yang boleh akses tu? Pintu menghubung dengan bilik sebelah. Saya punya pejabat ni memang dengar orang ketuk lah? Bunyi orang ketuk pintu. Okay. Daripada bilik sebelah. Bukan daripada dalam lah, daripada bilik sebelah. Daripada maksudnya orang bilik sebelah macam tengah ketuk lah? Ketuk. Nak minta tolong buka pintu bilik belakang. Okay, jadinya nak kata special je saya punya pejabat ni. Pejabat saya tu ada cermin kaca. Boleh nampak pejabat sebelah. Tapi pejabat sebelah ni dah gelap. Dah gelap, dah malam dah gelap lah, tak ada orang. Dengar je ketuk, terus saya pandang je lah. Reflect. Macam kalau ada nyamuk gigit terus tepuk kan. Ini terus dia ketuk, terus saya pandang lah. Yelah. Tak ada apa. Okey, tak ada apa. Saya cakap, ini bunyi je. Saya pun sambung buat kerja. Sekali dengar lagi bunyi ketuk. Lagi panjang daripada yang tadi. So cakap, okey, maksudnya ada kat tempat ni yang tak suka saya pasang lagu kuat. Okay. So saya buat apa? Saya pun perlahankan lagu. Satu sebab lagi saya nak dengar lah betul ke, tak tahu bunyi aircon ke, buat takut sendiri ke apa kan. Tu dengar. Tu saya dah slow kan. Okay, saya slow kan, saya sambung buat kerja. Okay, lama lah. Ada dalam 5 minit juga saya dapat ketenangan tu. Okay. Sekali tiba-tiba dengar sekali lagi. Bukan atas pintu, atas meja mesyuarat, tapi belah hujung sekali. Dengar. So saya cakap, so kalau maknanya kalau meja meeting tu kalau kita tengok tu memang nampak lah. Kalau ada orang memang nampak orang. Nampak orang lah. Macam biasa saya pandang juga lah. Tak ada apa juga. Tak, dia memang reflect. Bukan nak sengaja tak pandang tapi memang reflect. Ketuk pandang. Ketuk pandang. Mungkin tu lah kurang dia. Sebab kita melayan benda tu kan. Lepas tu aku cakap apa hujung. Lepas tu saya pun tutup lah lagu macam kau ajar kot. Takut kau ajar. Cakap kita hormat lah kan. Lepas tu saya buat. Tak lama, tak sampai seminit pun dengar sekali ketuk, tapi daripada tengah meja meeting pula. Makin dekat. Okey, faham, makin dekat. Alamak. Sebab tu saya macam ni masanya lah kot kan. Masanya untuk balik ke? Masanya untuk balik. Masa untuk balik dia pun boleh juga. Lepas tu saya pun dah duk save lah. Saya dah start save lah. Dah start save kerja apa semua. Okay, memang dalam hati tu nak gerak lah. Nanti nak balik lah. Tadi YouTube tadi dah tutup tab lah. Bukan cakap pause, dah tutup lah. Sebab kita nak tutup ni. Saya jaga laptop. Saya bukan jenis sleep. Tutup satu-satu, saya shut down. Okay. Lepas tu sekali lagi dengar. Okay, kali ni dengar belah meja meeting yang paling dekat dengan meja staff. Memang sebelah kepala saya meja dengar. Meeting mana makin dekat lah. Meja meeting kan panjang. Tadi pintu ujung. Lepas tu mesyuarat ujung, mesyuarat tengah, dah paling dekat. Okey. Lepas tu masa tu saya rasa macam ini bukan masa saya dah, ini masa dia orang. Orang pula nak shift malam.
Oh. Ya, jadinya Oh, boleh rasa lah. betul. Terus saya bungkuslah barang, kata tak apa, ini masanya lah. Tutup laptop, masuk dalam beg, tak tunggu panjang, tutup aircon, pak keluar balik. Okay.